Bila kita sebut tentang jihad, apa benda yang kita boleh buat untuk melakukan hijrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini? Dalam ayat yang saya telah bacakan tadi, tuan-tuan dan puan, allazina amanu wa hajaru, orang-orang yang beriman dan berhijrah, serta yang berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah dari sudut apa? Dua perkara juga. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan jiwa mereka. Dulu pakai kancil, bubur sia ada tabung, naik sikit, naik saga, sia juga. Naik atas lagi pakai Avanza, sia juga. Naik atas lagi pakai Velfire, sia juga. Hijrah fizikal dah jadi daripada kacil naik sampai Velfire tu. Hijrah maknawi ni tak jadi. Yang dituntut di dalam jihad fisabilillah, yang sepatutnya bila hijrah kita dari sudut fizikal bertambah baik, sepatutnya makin besar. Tak berubah. Tu kata nengung kat dalam kita rasa berat juga. Bi amwalihim. Dan yang kedua, jihad apa yang boleh kita lakukan untuk hijrah adalah wa anfusihim, dan jiwa mereka, yakni jiwa kita. Apa yang boleh dibuat dengan jiwa kita ni, tuan-tuan? Macam sekarang lah tuan-tuan hijrah. Daripada masa yang kita boleh duduk tengok berita dalam TV, layar TikTok, minum kopi, buat kedai, tuan-tuan sampai kat masjid. Dari sudut masa, jiwa lah tu. Daripada semaya sore, ngaji sore, hari ni start daripada awal, boleh betul solat, ada kelas Quran pula, malam ni pula ada ceramah hijrah pula. Inilah wa anfusihim. Serah. Kalau tak serah, komitmen iman kita di mana?